Sidang Jumaat sekalian, perkembangan fizikal kanak-kanak boleh dikenal pasti melalui beberapa peringkat usia yang menjadi penanda aras kebolehan asas mereka. Yang pertama, pada usia antara 6 bulan hingga 1 tahun, perkembangan kanak-kanak dapat diperhatikan melalui keupayaan meniarap, duduk, merangkak dan berjalan. Sekiranya kanak-kanak menunjukkan kesukaran menggenggam objek, ini mungkin petanda awal kelewatan perkembangan yang wajar diberikan perhatian segera. Kedua, pada usia sekitar 1,5 tahun hingga 2 tahun, kanak-kanak lazimnya sudah mampu menyebut beberapa perkataan mudah, memanggil nama orang terdekat, serta menunjukkan pemahaman terhadap arahan yang ringkas. Ketiga, dalam lingkungan usia 9 bulan hingga 2 tahun, mereka sepatutnya sudah menunjukkan tindak balas apabila disapa, mampu bermain secara asas dengan rakan sebaya serta berkongsi permainan. Keempat, menjelang usia 2 tahun, sekiranya seseorang kanak-kanak masih belum boleh berdiri, tidak menunjukkan usaha memakai atau menanggalkan pakaian sendiri, serta tidak mampu menyebut lebih daripada 1 patah perkataan, maka hal ini mungkin menandakan keperluan khas yang memerlukan perhatian lanjut. Dalam kes sebegini, ibu bapa hendaklah merujuk pakar seperti doktor atau ahli terapi pertuturan di klinik kesihatan berhampiran bagi penilaian awal dan rawatan yang sewajarnya.